Assalamualaikum dan kakak. Hari ni kita bersama Volvo Car Malaysia nak tengok model SUV yang terbaru diorang, iaitu ini. Ini adalah Volvo EX90, iaitu EV SUV Volvo yang paling besar, paling premium, paling juicy. Jom kita tengok. Nama saya Mukhlis, selamat kembali ke Cari Cars. Okey, EX90 ni sememangnya dia adalah sebuah versi elektrik penuh SUV Volvo yang besar, iaitu Volvo XC90. Tapi sebabkan dia adalah model pertama dalam line up Volvo EV yang baru, dia ada rupa dia ada sedikit beza lah. So, okey, contoh dekat depan kita tengok, dia grill dah tak ada sebab EV, tapi kita masih lagi ada ni Volvo Iron Mark punya logo masih ada. Tapi yang paling handsome kat kereta depan ni bagi saya dia punya lampu, sebab ini adalah Volvo Force Hammer LED headlights yang baru, dan sebenarnya dia dekat lampu dia akan bukakan direct ni, nampakkan headlight dekat dalam sebenarnya. Okey, saya beri itu bentuk SUV dia lebih kurang sama yang XC90, tapi anda perasan dekat depan dia ada bongo ni macam ikan flower horn pada, tapi bukan. Ini adalah sebenarnya LiDAR unit. So menyebabkan Volvo EX90 adalah salah satu kereta yang pertama yang dijual di Malaysia ada pasal mendalah tu. So maknanya dia punya ADAS confirm best. Okey, untuk bahagian belakang anda boleh tengok EX90 ni rupa dia lebih kurang sama dengan XC90, tapi lampu dia bagi saya agak fancy sebab dia ada C-shape main unit ni, tapi dia ada belang-belang lampu kat atas ni dekat D pillar ni, so nampak macam bentuk L, macam juga XC90 lah. Okey, in terms of rim, dia pakai rim 21 inci, tapi dia punya boot space bagi saya agak besar untuk sebuah 3-row SUV. Walaupun kursi bagi ketiga dah buka, boot space masih decent, so takkan nak pergi shopping tak ada masalah. Dan kalau nak space, bawah ni ada juga storage untuk simpan kabel dan sebagainya. Dan untuk lipat third row seat, tekan je butang. Okey, untuk orang dalam anda boleh tengok EX90 ni memang dia bagi semua jajan adalah, sebab inilah semua model flagship. So tak macam EX30, dia rasa macam sedikit lengkap lah. Sebab apa? Sebab anda ada HUD, ada instrument cluster, dan juga dia punya touches dia punya feel dia ragi premium juga. Dia ada kemasan kayu kat sini bagi saya cantik. Kursi dia pun rasa memang best ngam, dan kursi dua ni powered dan juga ada ventilator, ada aircon. Dan of course dia punya centerpiece dia punya infotainment bersuara dabat ni lah. Infotainment macam biasa, dia pakai Google punya OS, so maknanya app-app macam Spotify, YouTube apa semua ada. Dan juga untuk Apple user jangan risau, Apple CarPlay masih lagi ada, of course wireless. Tapi besar itu bagi saya yang saya suka pasal kereta Volvo ni, untuk EX90 sama juga XC90, dia pakai speaker Bowers and Wilkins. Bagi saya speaker ni antara yang paling best, paling juicy, paling jahat dalam ada pasangan kita. Okey, untuk barisan tempat duduk kedua anda boleh tengok space dia memang banyak. Sebab apa? Sebab EX90 ni dia ada 3 rows, so dia punya layout dia 2-3-2, so maknanya dia adalah 7-seater. Okey, dekat tengah ni dia punya jajan banyak. Dia ada dedicated aircon vent, sebab kereta ni dia ada multi-zone climate control, so boleh adjust temperature ikut sendiri. Ada 2 aircon vent kat tengah, 2 dekat kiri kanan B pillar ni, dan space memang banyak. Kursi pun sama empuk macam tadi, serta armrest pun ada, so maknanya untuk second row ni memang selesa. 3 orang pun boleh muat sebab floor dia flat. Tapi untuk third row bagi saya orang tua kurang sesuai sikit, sebab lantai dia tinggi sebab ada bateri. Yang kedua dia punya headroom dia limited sebab dia punya panoramic glass room ni sampai sini je. So untuk third row ni dia sangat sempit lah. Untuk orang tinggi macam saya memang headroom tak ada. So untuk second row orang tua tak ada masalah, third row mungkin untuk budak lagi sesuai. Okey, untuk pasaran kita, Volvo masih lagi tak beritahu variant mana yang akan masuk, tapi kita tahu EX90 ni dia ada 2 variant, iaitu variant twin motor yang pakai electric motor berkuasa 402 horsepower, dan bateri dia 111 kWh membekalkan dia jarak EV sejauh 600 km. So nak balik Kelantan tak ada masalah. Okey, manakala untuk model twin motor performance, yang ni dia lagi power. Dia punya horsepower dia 510 horsepower, so memang level-level supercar, dan juga dia punya bateri yang sama, so maknanya EV range dia kurang sedikit kepada 590 km. Still okey. Menurut Volvo Car Malaysia, kereta ni dia masih belum launch. Dia akan launch pada bulan 4 kot, so maknanya lepas raya insya-Allah dia akan launch, dan harga dia akan bermula sekitar 450,000. So maknanya tak jauh beza sangat dengan harga Volvo XC90. So, apakah pendapat anda tentang Volvo EX90 ni? Boleh beli ke? Baik beli.